Assalamualaikum guys. Ini daging korban masak kicap. Daging masak kicap lah, tapi yang simple je. Halia saya yang rusak tu kan, saya rasa daging sikit, tapi saya guna bawang putih bawang merah je tadi. Itu cili. Saya tak cukup rasa itu je. Sebab saya nak cepat anak saya makan. Daging korban tu saya rebus jadi macam ni. Tapi saya semalam tak masak daging, jadi saya letak dalam peti sejuk. Dia dah rebus macam ni, dia tak apalah letak yang bahagian bawah tu kan ada tu ikan pedal semua macam bau kan. Tapi saya basuh dengan sejawa pun, saya buat posting kan. Ya, ini adalah panas ni. Satu je. Seketol aja tinggal ayam lebih hari tu. Member husband dia belanja sayur ikan lah. Thank you, moga luar rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, kuah ni saya tunggu lagi dalam seminit 2 je. Lepas tu saya ni lah angkat lah. Dia boleh je ada rempah ratus lagi kan. Itu yang ni lah. Ni yang simple je. Di hitam pun boleh letak ni. Nak lagi kick tu, nak lagi pedas. Tapi saya letak cili bor tadi sikit. Kan saya cakap cukup rasa kan, betul. Nanti ingat itu je. Saya baru teringat saya letak cili bor sikit. Kalau anak saya, diorang suka lah ni kuah ni. Tapi saya nak keringkan lagi sikit. Ya ini ini sajalah yang tinggal. Tapi ini ada lemak dia kan sini. Masa saya rebus tu saya nak cepat. Saya rebus sekali. Lemak-lemak ni nanti macam tadi saya hiriskan, saya ada buang lemak ni. Tapi kadang-kadang kita nak cepat kan, dia termasuk juga kan. Itu tak apalah. Kalau saya tunggu lama lagi, kuah akan kering lah kan. Sebab kalau nampak kuah banyak ni, family saya memang macam ni. Orang ambil kuah banyak. Tapi ni dah slow api. Sebab tadi saya letak ni kan, dia kan berat kan. Dia ni kecil-kecil. Dia dah mengelegak lah. Saya letak cili hijau tu sikit je. Diorang tak kuat makan pedas. Apa khabar korang? Semoga diluaskan rezeki. Siapa yang watching my video, siapa yang subscribe, moga diluaskan rezeki. Kuatkan lagi sikit api. Sikit. Okay, saya dah kuatkan. Cepat sikit. Saya fokus
kat atas. Haba dia. Sebab kalau kita dah ni kan, macam liat apa kan, kita dah malas dah tengah makan tu, kita nak panaskan lagi, betul tak? Sebab tu dia tak boleh letak ni. Okay, saya tunggu lagi sikit saja. Dapur tu saya dah lap dah. Dia memang cepat berminyak apa semua. Ni nak kena lap lagi lah ni. Saya terus rushing. Tak ada lap lah. Cuma ada tumpah minyak-minyak sikit. Ayah. Share. Sebab saya kena jauhkan kamera ataupun kamera handphone lah maksudnya. Saya tak nak saya bagi nampak juga ni. Alah, minyak sikit-sikit je. Janganlah judge je. Komen yang mana-mana, okey? Nanti nak kena lap lagi tu. Dia tak boleh dengan tisu tau korang. Saya dah try dengan tisu, dia lagi kotor. Dia tak bersih pun. Dia kena kain dengan air. Kalau nak letak. Yang jual apa? Alah, apa namanya? Itu pun elok juga tu. Untuk ni dapur gas kan. Lagipun bau limau kan. Okey lah. Walaupun dah rebus, dah iris cini kecil apa kan, dah rebus. Tapi hari tu rebus tak lama sangat sebabnya saya dah malas nak tengok. Takut terlupa ke apa ke. Sebab tu tutup. Sebab tu ini kena lama sikit. Okey, saya nak tunggu sampai 8 je. Kalau nak angkat memang cepat. Tapi nanti kalau lihat, okey dah 8 dah. Sekejap. Peluh saya nak masuk dalam mulut. Betapa panasnya sebab ukut saya lama kat sini kan. Tapi nak dekat masuk dalam mulut tu saya lap tadi. Dah lebih lah. Alah-alah tunggu 8.30 lah. 8.30. Aduh, hai. Sorry korang. Okay. Lebih sikit. Okay korang. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa makan. Ini saja. Alhamdulillah. Syukran.